warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Aini Akilah binti Kamarudin dan berusia 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja yang terletak di daerah Pasir Putih, Kelantan dengan memakai kod DBA 4283. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain bersama kucing, iaitu haiwan peliharaan saya. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Untuk pengetahuan semua, pada tahun hadapan saya akan bersekolah di sekolah menengah dan berhasrat untuk tinggal di asrama. Jadi, di dalam video ini saya berasa sangat teruja untuk berkongsi sebuah novel yang berjudul I Nak Masuk Asrama. Di dalam novel ini terdapat banyak isi yang menarik serta pengajaran yang berguna, terutamanya bagi para pelajar yang memilih untuk tinggal di asrama. Jadi, ayo kita dengarkan. Novel ini hasil karya penulis wanita yang bernama Ilmar Imia. Ia diterbitkan pada tahun 2022 oleh Anna Muslim Sendirian Berhad. Novel ini mempunyai 125 halaman bercetak yang berwarna-warni serta mengandungi 10 bab. Novel ini berharga RM14 bagi Semenanjung Malaysia dan RM15 untuk Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan sangatlah berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Jadi kawan-kawan, ayolah kita sama-sama menghayati kandungan di dalam novel ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Aina. Ia berusia 13 tahun dan merupakan anak yang kelima daripada 7 orang adik-beradik. Aina telah mendapat tawaran untuk bersekolah di sekolah asrama penuh di Pulau Pinang. Dia berasa sangat gembira kerana berpeluang untuk memasuki asrama yang pada anggapannya lebih selesa berbanding kehidupan di rumah. Jadi, selepas saya membaca novel ini, saya mendapat beberapa pengajaran yang berguna. Antaranya, kita hendaklah menghargai kasih sayang di dalam keluarga, terutamanya apabila kita berjauhan daripada mereka. Aina yang pada asalnya tidak terlalu gembira dengan keluarganya, mulai berasa sunyi dan rindu kepada semua ahli keluarganya. Selain itu, novel ini juga menyerahkan pentingnya sikap berdikari dalam menjalani kehidupan, terutamanya apabila kita tinggal di asrama. Aina yang pada asalnya tidak tahu mengurus diri, mula terpaksa mengurus diri apabila tinggal di asrama. Seterusnya, kita juga hendaklah menghindari sikap suka membuli kerana ia akan mendatangkan kesan dan trauma kepada mangsa. Di dalam novel ini, Aina telah dibuli oleh Yati yang juga pernah dibuli di semasa sekolah rendah. Siapa nama kau? Nama aku Aina. Oh, Aina. Nama aku Yati. Kakak aku Salina. Dia pengawas asrama di sini. Jadi, aku nak ingatkan kepada kau supaya jangan cari pasal dengan aku. Kalau tak, nahas kau. Selepas itu, Aina sering dibuli oleh Yati di asrama. Namun, akhirnya mereka menjadi kawan baik setelah Aina menolong Yati ketika dia jatuh sakit. Akhir sekali, ingin saya katakan, novel ini sangat sesuai dibaca oleh kawan-kawan yang berhasrat untuk tinggal di asrama. Kita hendaklah bersedia daripada segi mental dan fizikal untuk menjalani kehidupan yang baik ketika di asrama.
Sekian, terima kasih.